Rusia dan China dan Pakistan telah mengubah, ini satu sejarah di mana pertama kalinya orang berani lawan Israel, dan ada yang kata ini sebenarnya serangan daripada USA. Israel digunakan sebagai proxy saja nak menghancurkan Iran, dan mengubah landscape geopolitik dunia. Jadi benda ni satu sejarah lah yang telah mengubah landscape geopolitik dunia. Pertama kalinya negara kecil negara ni berani melawan Amerika dan lawan Israel, dan pertama kalinya Israel kena bantai kau-kau Dan 2 jam tadi saya baca, bukan 4 jam tadilah. 4 jam tadi saya baca berita rasmi yang Korea Utara, Kim Jong Un sendiri telah menyatakan sokongan kepada Iran dan akan membantu Iran semampu yang boleh untuk melawan Israel. Sekarang dia ada geng, dia ada geng kau-kau punya geng. Jadi setakat ni majoriti, dan setakat ni majoriti negara di dunia, terutama sekali negara-negara BRICS telah mengutuk dan mengecam serangan Israel yang melanggar piagam PBB. Negara-negara BRICS semua kecam kecuali India. India ni pula ada 20 orang India telah ditangkap di Iran sebab jadi spy Israel. Undek betul lah. Jadi spy Israel. Jadi setakat ni negara di dunia semuanya majoriti sokong kecuali Amerika lah, setan nombor 1 ni, UK setan nombor 2 ni, dengan France, dengan Italy dan juga Germany Manakala tapi rakyat negara-negara ni, walaupun negara tu sokong Israel, rakyat dia tak sokong Ada yang dah buat demo kecil-kecil tak sokong Dia tak nak negara-negara mereka ni, rakyat Amerika, rakyat France, rakyat UK, rakyat Italy ni tak mau negara dia masuk campur sebab dia tak mau negara jadi sasaran serangan Iran dengan Iran dan menghabiskan duit saja. Jadi rakyat dia tak sokong negara dia sokong ni. Tapi 2-5 negara je lah, Amerika, UK, France dengan Italy, yang 4 negara ni yang sokong. Kanada pun senyap je Jadi rakyat dia mula mengecam Israel dan mendesak pemimpin dia orang ni supaya tak masuk campur membantu Israel jahanam ni dalam perang dengan Iran. Jadi menurut para analisa, saya tengok banyak semalam politik, saya semalam hampir tak tidur langsung juga. Pukul lepas subuh tadi baru tidur, baru bangun pukul 11.30 tadi. Menurut para penganalisis politik, tapi sebenarnya tak ada banyak cerita, tak patah ada serangan sebab saya tunggulah, sebab selalunya diserang tengah malam kan. Dan ketenteraan seperti Douglas McGregor, Scott Ritter, Brian Balatic, John Meyer, Peter Scheidt semua ni serangan ke atas Iran yang dilakukan oleh Israel gagal mencapai sasaran sebenar walaupun berjaya membunuh 20 orang pegawai tertinggi IRGC dan 5 orang saintis nuklear Iran bersama keluarga dia. So, jadi walaupun dia berjaya bunuh 20 orang pegawai tertinggi general ni, tapi cepat saja diganti Dan ada satu pemberita luar negara ni daripada Australia, dia kata Iran dah lemah lah sebab general dia mati. Dia orang ni bangang dalam tentera ni seorang mati seorang ganti, seorang mati seorang ganti. Jadi kau ingat, kau bunuh 20 general tentera tak ada orang ganti tak ada orang ganti. Kau bunuhlah 100 pun ada orang yang akan ganti yang berpengalaman, yang pengalaman perang dengan Iran lagi perang dengan Iraq lagi Jadi walaupun Israel ni berjaya membunuh 20 orang general tentera dia Iran ni dan 5 orang saintis nuklear Iran ni, tapi program nuklear Iran tak terjejas dan juga tentera Iran tak terjejas, terus dia recover dalam masa beberapa jam Jadi setakat ini seramai hampir 100 orang dekat Iran telah terkorban dan hampir 500 orang cedera lah. Dan nampaknya semasa serangan kedua Israel, sistem pertahanan udara Iran yang diserang dengan drone dari dalam Iran ni pada hari pertama serangan belum berjaya dipulihkan sepenuhnya. Maknanya dia masih boleh serang lagi. Tapi saya rasa setakat semalam tadi dah tak boleh serang sebab apa? Israel ni berjaya serang sebab apa? Dia lumpuh. Tapi objektif sebenarnya tapi Israel sebenarnya plan dah ingat dia orang dapat lumpuhkan terus sistem pertahanan udara Iran ni untuk 1 hari dan merancang nak memusnahkan semua pengkalan peluru berpandu Iran supaya Iran ni tak mampu nak serang balas. Tapi tak berjaya. Dia berjaya attack 3 jam saja dan lepas tu dah 8 jam lagi, tapi Iran berjaya memulihkan balik sistem pertahanan udara dia. Tapi tak sempat lah tapi tak sempat. Jadi maknanya dia tak ikut plan. Dan lagi satu, dia tak berjaya nak buat regime change. Sebenarnya dia nak attack ni supaya jadi macam Libya, bila askar dia lari, askar dia takut ikut berontak, jadi dia nak orang berontak jatuhkan, gulingkan kaum ini. Tapi terbaliknya berlaku, rakyat Iran bersatu teguh, keluar atas jalan raya, sokong pemimpin dia. Dan ramai orang ingat Iran ni Syiah majoriti. Tak ada. Syiah memang majoriti, tapi hanya 55% saja dekat Iran ni Syiah. 30% lagi ialah Sunni, dan yang lain tu ialah Zoroastan, ada Yahudi pun ada, dan juga Kristian pun ada. Dan di parlimen Iran ni ada wakil Yahudi, ada wakil Kristian dan ada wakil Zoroastan. Dia orang ni ada ni. Dan kalau kita pergi dekat Iran ni, dia orang ni tak macam negara Arab lain.
dia ni cara pakaian dia yang di town lah, kat kampung sama macam Pakistan lah. Dan dekat town ni dia orang pakai macam Europe sikit, macam French sikit lah. Macam orang putih, pakai coat, pakai tie semua, pakai boots pakai kasut kulit Jadi Iran ni lain sikit lain sikit. Dia open sikit lah. Walaupun dia Syiah dia ekstrim sangat kan. Ya, Syiah pun Islam juga, betul, setuju dia mengucap sama dengan kita juga ya betul. Dia jangan campur adukkan lah ya. Syiah ke Muslim ni. Esok lusa ron. Nampaknya lah. Negara yang happy ialah Rusia lah ya. Rusia harga minyak naik. Tapi yang pening kepala sekarang China lah ya. Sebab apa? Harga minyak naik, dia pembeli minyak dan di Iran pun kena bom gas tu. Jadi dia tak akan biarkan Iran kena teruk lah. Cap ni ada orang bagi lah. Apa salahnya? Lebih hadis suka Iran. Lebih hadis itu Islam. Betul, tolak tepi mazhab ranap dengan Israel dulu jangan kita sempit sangat otak kita Siapa saja yang atas Israel kita sokong, tak kira Rusia pun kita sokong tak tahu kopi apa. Saya memang sukalah ada orang bagi ada dua nampaknya dalam masa 12 jam lepas ni Israel tak membuat serangan baru mungkin dia tahu sistem pertahanan udara dia dah dipulihkan sepenuhnya. Mungkin sistem pertahanan udara Iran ni dah komplit punya. Sebab apa? Dia berjaya serang banyak kali. Sebab apa? Dia sistem pertahanan udara ni telah dilumpuhkan tapi dia ingat boleh lumpuhkan satu hari tapi tak sampai Jadi ada berita rasmi Iran melaporkan yang mereka berjaya menembak jatuh 3 buah jet perjuangan Israel dan menawan 2 orang juruterbang Israel seekor lagi tak tahu apa jadilah tapi yang saya nampak satu jet perjuangan memang betul tapi tak perasan F-35 ke atau F-16 F-16 tapi dan seorang tu memang ada gambar dia perempuan ditawan menurut sumber berita Iran sebenarnya belum lagi ini penting menurut sumber berita Iran sebenarnya belum lagi melancarkan serangan sebenar. Sebab dia kata serangan dia nak lancar 2,000 ke 1,000 drone 1,000 peluru pandu setakat ni ada 400 Jadi 7 serangan 7 serangan yang dilakukan Iran dan 400 peluru pandu yang digunakan tapi hanya 10% saja peluru pandu hypersonic digunakan 90%